Hai semua dan selamat datang ke siri penerangan terbaru kita. Hari ini, kita nak merungkai satu panduan yang sejujurnya memang menakjubkan tentang macam mana kita memproses maklumat. Cuba ingat balik, pernah tak anda rasa kepala tu macam nak pecah sebab terlalu sarat dengan info? Itulah masalah utama yang kita nak selesaikan hari ini. Kita akan berpandukan sebuah karya hebat daripada Abdullah Al-Maiman yang bertajuk Warna-Warna Spektrum untuk Mengajar Pemikiran. Matlamat penerangan kita cuma satu. Kita nak cari penawar untuk masalah lambakan maklumat yang makin merimaskan dalam dunia moden kita ni. Okey, jom kita selami sama-sama. Cuba jujur, pernah tak anda rasa betul-betul terbeban? Yelah, tiap-tiap hari kita ni asyik dihujani dengan pelbagai data, berita yang tak putus-putus, konflik sana-sini. Belum lagi lambakan mesej kat media sosial kan? Otak kita ni terpaksa bekerja keras setiap saat semata-mata nak menapis semua benda ni. Penulis buku ni ada ketengahkan satu masalah kronik zaman sekarang. Tanpa sistem atau penapis yang betul, perlahan-lahan kita sebenarnya sedang tenggelam dalam lautan maklumat. Jadi, rangka kerja yang kita nak terokai hari ini, ia bukan sekadar teori atas kertas tau. Sebenarnya, ia adalah panduan kelangsungan hidup minda yang paling berkesan untuk bantu anda proses dunia di sekeliling dengan lebih tenang dan teratur. Ini apa yang kita akan tengok hari ini. Kita mula dengan rangka kerja spektrum secara menyeluruh. Lepas tu kita masuk ke konsep gudang minda, maklumat dan bukti, macam mana nak urus konflik antara pembahas, dan akhir sekali menilai tahap-tahap pemikiran manusia. Buku asal ni sebenarnya ada 7 bahagian, tapi untuk episod pengenalan hari ini, kita cuma akan fokus 100% pada langkah pertama yang paling asas. Okey, mari kita mulakan dengan bahagian pertama. Kita tengok macam mana penulis ni bina struktur keseluruhan dia yang memang sangat bijak. Ia ibarat satu perjalanan pemikiran yang dibahagikan kepada 7 fasa utama. Terdapat 7 warna spektrum pemikiran manusia. Macam warna pelangi, ketujuh-tujuh elemen ni bergabung untuk hasilkan satu sistem pemikiran yang cukup sempurna. Fasa pertama bermula dengan klasifikasi, iaitu kemahiran menyusun maklumat. Kemudian ia diikuti dengan kreativiti, cara berurusan dengan orang, mengurus emosi, membuat keputusan, perancangan jangka panjang dan akhir sekali pemodelan pemikiran. Penulis sangat tekankan yang kita kena kuasai benda ni langkah demi langkah. Sebab itulah, dalam siri penerangan kita ni, kita akan kupas satu warna untuk setiap episod. Dan untuk hari ini, kita akan tumpukan masa kita pada warna yang pertama dan yang paling penting sekali, iaitu klasifikasi ataupun pengkategorian. Macam mana sebenarnya proses klasifikasi ini berfungsi? Untuk faham bahagian klasifikasi ini, penulis ada guna satu metafora yang sangat ringkas tapi mendalam tentang otak kita. Dia panggil konsep ni gudang minda. Bayangkan macam ni, ada sebuah gudang alat ganti kereta yang sangat besar, 100 meter panjang, 100 meter lebar. Berpuluh ribu komponen ada kat dalam tu. Minda yang berserabut ni ibarat gudang yang barang-barangnya main campak je merata-rata secara sembrono. Bila ada pelanggan datang nak cari alat ganti, anda mungkin perlukan masa berjam-jam berpeluh sakan, entah-entah berhari-hari, semata-mata nak cari satu benda tu je. Penat mental dibuatnya. Tapi sebaliknya, minda yang tersusun ni macam gudang yang canggih. Pekerja masuk dan dia boleh terus ambil alat ganti yang tepat tu dalam masa tak sampai 1 minit pun. Kenapa? Sebab klasifikasi. Klasifikasi inilah sistem fail yang benarkan otak kita panggil semula memori, hujah atau penyelesaian secara serta-merta tanpa pencarian mental yang meletihkan. Mari kita tengok contoh praktikal macam mana kemahiran klasifikasi pertama ni diaplikasikan. Penulis bagi contoh senario 2 orang kawan, Ahmad dengan Khalid, tengah belek-belek siaran TV. Kalau orang yang mindanya terlalu asas, dia mungkin cuma label siaran TV tu dengan 2 kategori sempit je. Ni baik atau ni buruk. Dah, itu je. Tapi minda yang tersusun akan luaskan lagi kategori itu untuk jadi lebih terperinci. Mereka mula pecahkan kepada pelbagai bakul. Agama, berita, filem, dokumentari, muzik, sukan dan puisi. Kenapa kena buat macam ni? Bila kita ada kategori yang luas dan khusus, kita tahu rancangan mana yang betul-betul bagi inspirasi, mana yang sekadar hiburan kosong dan mana yang boleh tambah ilmu. Maksudnya, lagi terperinci anda klasifikasikan dunia sekeliling anda, lagi jelas dan mudahlah anda nak faham sesuatu isu tu. Bila gudang minda kita tu dah mula tersusun rapi, kita beralih ke set kemahiran klasifikasi seterusnya, maklumat dan bukti. Bahagian ini lebih memfokuskan kepada macam mana kita padankan konsep dan menilai kesahihan data yang kita terima setiap hari. Okey, jom kita buat sikit latihan mental sama-sama. Macam mana anda padankan konsep-konsep dengan pantas kat dalam kepala? Ini kita panggil kemahiran kesesuaian. Maksudnya meletakkan benda yang betul di tempat yang betul. Contohnya, bila saya sebut tentang Apple, otak anda patut terus kaitkan dengan kesihatan dan rujuk kepada seorang doktor.
Bila sebut komputer, ia mesti berkait terus dengan memori. Dan kalau sebidang tanah, itu merupakan aset sasaran untuk seorang saudagar. Kemahiran menghubung kait pelbagai elemen ni secara pantas dengan sasaran yang tepat, inilah ciri utama seorang pemikir yang sangat tajam dan kritis. Sekarang, kita masuk ke kemahiran seterusnya, iaitu mengklasifikasikan bukti. Penulis bezakan dengan sangat jelas antara bukti yang betul-betul berasaskan fakta berbanding dengan bukti yang sebenarnya hanyalah mainan emosi. Bayangkan ada orang nak beli kereta baru. Kalau dia buat keputusan berdasarkan spesifikasi teknikal, penjimatan minyak dan ulasan mekanik, itu bukti fakta yang kukuh. Tapi ada juga pengguna yang buat keputusan semata-mata sebab perasaan nostalgia, warna kegemaran atau kesetiaan membabi buta kat satu jenama tu. Pakar pemasaran kat luar sana memang bijak mengeksploitasi bukti emosi ni untuk kaburkan logik kita. Sebab itulah tahu cara nak bezakan dua jenis bukti ni sangat penting supaya anda tak buat keputusan yang mahal harganya hanya disebabkan oleh manipulasi emosi. Perbincangan kita ni secara semula jadi bawa kita ke kemahiran seterusnya, mengesahkan sumber maklumat. Ada satu prinsip lama yang sangat mendalam dan masih relevan sampai hari ini. Ia berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah. Menarik kan? Ini membuktikan yang amalan menyemak kesahihan maklumat atau tabayun memang dah lama ditekankan sebagai teras penting pemikiran manusia. Dalam zaman sekarang, di mana berita palsu, email scam dan tangkap layar yang disunting boleh tular sekelip mata, tahu macam mana nak nilai siapa yang bawa berita tu adalah benteng pertahanan pertama untuk minda yang sihat. Seterusnya, jom kita halakan perbincangan kita tentang macam mana kita klasifikasikan interaksi harian kita. Terutamanya masa kita bertegang urat berdebat dan jenis-jenis orang yang kita bersembang tu. Ini kunci yang sangat krusial untuk menavigasi sebarang konflik. Mari kita rungkai kemahiran mengklasifikasikan jenis pendengar dan pembahas ni. Penulis bawakan kisah Sami dan Faisal yang tengah berdebat hebat pasal bahaya sinaran telefon bimbit. Dalam perbualan tu, Faisal ni jenis pendengar yang semata-mata nak menjawab. Fokus dia bukan nak faham isu tu, tapi dia asyik cari peluang nak potong cakap dan bangkang demi nak puaskan ego sendiri. Tapi di waktu lain, Sami berborak dengan rakan bernama Mansur. Mansur ni mewakili pendengar yang betul-betul nak memahami. Dia dengar elok-elok dan tanya soalan yang bernas untuk gali lebih banyak fakta. Kalau anda mampu kenal pasti orang depan anda tu jenis macam mana dengan pantas, sama ada diorang nak belajar atau sekadar nak menang, percaya cakap saya, ia akan menjimatkan banyak masa dan menyelamatkan tekanan darah anda. Seterusnya adalah kemahiran laluan pemikiran. Cuba bayangkan seorang datuk dan cucunya tengah berborak di anjung rumah. Si datuk asyik bernostalgia, mindanya tersekat kat masa lalu, sering merungut macam mana kehidupan dulu lebih bermakna dan sukar. Di sebelahnya pula, si cucu yang mana fikirannya berpijak teguh pada masa kini, memikirkan apa tindakan hari ini dan merancang langkah untuk bina kerjaya di masa depan. Mengklasifikasikan laluan masa pemikiran seseorang, sama ada mereka terperangkap di semalam, sibuk bertindak untuk hari ini atau asyik berangan tentang esok, sebenarnya sangat membantu kita mengubah cara kita berkomunikasi dan memujuk mereka dengan jauh lebih berkesan. Dalam hidup ni kita selalu berhadapan dengan pilihan yang sukar. Kat sinilah kemahiran memilih kemudaratan yang lebih ringan atau the lesser evil amat berguna. Penulis kongsi satu senario. Ada seorang bapa ni bimbang nak lepaskan anak remajanya bermusafir dengan kumpulan pengakap. Kalau dihalang, bapa tu tahu dia akan membantutkan pengalaman hidup dan keyakinan anaknya. Tapi kalau dibenarkan pula, mungkin ada risiko kemalangan. Dua-dua pilihan bawa kesan yang membimbangkan. Tapi, dengan mengklasifikasikan tahap mudarat tersebut, si bapa boleh berfikir rasional untuk pilih kemudaratan yang lebih kecil, iaitu melepaskan anak tu pergi dengan kumpulan yang terurus demi kebaikan jangka panjang supaya anaknya belajar berdikari. Kemahiran kelaskan risiko sebegini sebenarnya melindungi kita daripada kelumpuhan membuat keputusan ketika di saat genting. Kita kini memasuki fasa terakhir dalam penerangan kita hari ini. Kita akan fokus pada tahap klasifikasi yang paling penting nilainya, iaitu menilai kedalaman proses pemikiran seseorang. Pendek kata, siapa sebenarnya yang sedang berdiri di hadapan anda? Kita mulakan dengan hierarki yang paling tinggi, pemikir tahap tinggi. Golongan individu ni, dorang sangat lancar dan fleksibel menggunakan pelbagai kemahiran berfikir secara serentak waktu berdepan dengan krisis kompleks yang belum pernah terjadi sebelum ni. Mereka ibarat komander tentera yang tenang atau doktor pakar kat bilik kecemasan. Dorang tak gelabah bila plan A tiba-tiba gagal. Sebaliknya, dorang terus beralih ke plan B sambil menganalisis data baharu secara langsung tanpa hilang arah. Mereka betul-betul menguasai dinamik masalah tersebut. Di peringkat kedua pula, kita ada pemikir tahap sederhana. Mereka ni golongan pertengahan yang mampu bekerja dan cekap dalam bidang masing-masing, tapi minda dorang agak tegar. Biasanya, mereka bergantung pada satu kotak alat mental yang tetap. Mungkin cuma ada 5 atau 6 kemahiran atau penyelesaian standard yang sama je untuk tangani setiap jenis masalah.
Mereka pasti boleh buat tugasan harian dengan cemerlang, namun diorang mungkin akan mula buntu, bergelut atau tertekan kalau tiba-tiba diminta berinovasi atau selesaikan isu di luar skop rutin biasa diorang. Kemudian, kita turun ke peringkat paling bawah. Kita ada pemikir tahap rendah. Ini individu yang memproses dunia menggunakan hanya satu kemahiran mental tunggal. Pendekatan mereka terhadap isu dunia yang kompleks dan berlapis-lapis selalunya dipukul rata, terlalu ringkas, hitam putih dan agak kekanak-kanakan. Perkara utama yang anda perlu ambil perhatian dan sangat berhati-hati dengan golongan ini ialah betapa cepat dan mudahnya mereka jadi bingung atau marah apabila timbul situasi yang memerlukan pandangan luar daripada kotak sempit pemikiran mereka. Tetapi awas, ada satu lagi kategori tersembunyi yang amat krusial untuk kita klasifikasikan tak kira di pejabat maupun di media sosial. Pemikir berlagak. Ini adalah pemikir tahap tinggi yang palsu. Mereka cuba menutup kelemahan intelektual mereka dengan mempersembahkan jawapan yang melampau, ibarat menggunakan meriam semata-mata untuk tembak nyomok. Mereka melontarkan istilah yang rumit, menjerit secara agresif dan guna ayat panjang berjela tapi sifar makna semata-mata untuk sembunyikan kekurangan pemahaman sebenar mereka. Nanti, bila anda mula sedar dan tahu cara nak kenal pasti pemikir jenis ni, anda pasti akan tersenyum sinis dan tak akan mudah lagi terpedaya dengan bahasa palsu mereka. Penerangan kita hari ini jelas membuktikan bahawa kemahiran mengklasifikasi merupakan satu-satunya kunci untuk mengambil semula kawalan terhadap dunia maklumat yang berselirat di dalam kepala anda. Jadi, ini cabaran saya untuk anda. Macam mana anda akan susun kembali gudang minda anda bermula dari saat ini? Latih minda anda hari ini untuk mula asingkan maklumat yang berguna daripada yang sampah, nilai bukti dengan rasional dan kenal pasti corak pemikiran orang di sekeliling. Dan untuk penerangan kita yang seterusnya dalam siri yang menakjubkan ini, pastikan anda terus bersama kami kerana kita akan mula buka lembaran untuk bahagian spektrum yang kedua yang pastinya sangat dinanti-nantikan, kreativiti. Terima kasih sebab luangkan masa dan jumpa anda dalam episod akan datang.